Assalamualaikum, selamat petang semua, selamat malam kepada warga Ipoh semua. Hari ini kami menyediakan buffet Ramadan pada 11 hari bulan ini bersempena 10 berpuasa. So untuk semua, khususnya hari ini buffet pertama kita pada hari ini bermula dengan harga RM75 ya, untuk dewasa seperti hari biasa, dan untuk RM40 adalah kanak-kanak bermula pada 6 tahun sehingga 12 lah, itu untuk kanak-kanak. Jadi pada hari weekend harganya pula berbeza, adalah RM95, dan harga untuk kanak-kanak sebanyak RM60 bersih lah. Jadi hari ini tema yang datangkan adalah nostalgia Ramadan, cahaya Ramadan, iaitu berkonsepkan warna-warni Aidilfitri lah, di mana setiap tahun 1001 kelainan yang kita bawakan lah. Jadi khususnya saja untuk pada tahun 2025 ni kita bawakan, kalau tak silap saya, lebih daripada 70 jenis menu yang kita bawakan. Salah satunya yang teristimewa adalah kambing bakar. Setiap tahun memang kambing bakar kita buat. Dan paling special tahun ni kita bawakan nasi biryani lamb. Menjadi satu kelainan. Cik Liana boleh ceritakan? And then kita ada juga menu dia berbagai bangsa. Kita ada kari Nyonya Kapitan, and then kita ada patin tempoyak. Lepas tu untuk yang ni kita ada sediakan steamboat dekat luar. Kita ada outdoor dengan indoor punya makanan lah. So banyak menu. Contoh kalau tak nak bakar-bakar, kita boleh buat yang steamboat punya. And then kita ada kampung punya style patin tempoyak macam tu. Yes. Selain daripada itu, macam kanak-kanak ataupun kalau orang nak buat untuk tempahan, mana dia? Okey, kalau macam tempahan tu boleh contact dengan saya, Liana, ataupun boleh direct contact dengan MU Hotel lah. Untuk kanak-kanak kita ada sediakan macam ice cream, kita ada keropok, and then ada ABC sekali dekat situ. Kita ada juga pelbagai jenis buah potong yang boleh combine menjadi rojak semua. Satu yang specialnya kat sini, setiap apa yang diminta kita akan cuba usahakan lah. Macam seperti private event contohnya di sini kita akan mengolahkannya, membantu di mana setiap sudut untuk setiap tetamu yang datang kita akan cuba memuasatikan setiap pelanggan. Lepas tu dekat sini dia apa yang best dia, tempat dia limited, so dia tak perlu nak beratur panjang. Dia kalau berbuka nanti terus ambil makanan dan buka je, so dia tak payah nak tunggu turn lama-lama macam tu. So that's why yang best dia dekat sini. Dekat sini berapa ruang yang boleh muatkan? Kalau dekat sini maksimum kita boleh muatkan dalam 80 ke 100 orang macam tu. Untuk sesuatu masa lah. Sesuatu masa. Ataupun kalau contoh ada grup ramai, contoh dalam 60 orang, kita boleh close untuk grup itu sajalah. So means dia buat untuk private event. And then surau pun kita ada sediakan dekat sini. Parking pun kita ada sediakan juga dekat basement parking. Surau dekat level yang samalah. Macam saya tengok di belakang tadi, macam ada private punya yes, private punya space. Yes, betul. So harga yang sama ataupun harga yang berbeza? Harga yang sama juga. Tapi yang untuk yang private ni dia kena booking awal. Hai Mongkoma, kalau Mongkoma rasa ready nak datang kat sini, Komo jangan malu-malu. Betul. Izinkan saya berpantun. Jalan-jalan ke taman anda, kami sentiasa menunggu kedatangan anda. Saya sambung pantun boleh? Boleh. Ubur-ubur ikan lele. Mari datang MU le.